Ini kena rajin sikit lah. Kalau yang malas tu tak dapatlah dia nak menolong. Assalamualaikum, hai semua viewers. Okey, hari ni Kak Zaida nak share resepi ayam tomato gajus. First kali kita nak tumis yang ini tadi. Lada kering, bawang putih, gajus, bawang besar, halia. Okey, bersama dengan tomato buah ni. Kita goreng sekejap bagi dia lembut. Okey, kita nak angkat dia sebab dia dah lecuh ya. Ni. Okey, kita nak blend, kita nak tumis bawang besar yang lagi satu untuk kita nak dapatkan bawang wangi So sementara nak tunggu bawang ni jadi cantik, Kak Zaida nak blend pula yang kita dah angkat ni tadi. Okey, kita nak blend sekali ni sekarang. Boleh je lah, tapi kisahlah, tapi goreng lah. Okey, bawangnya dah macam ni puan. Kita tumis yang kita kisar ni pula. Kalau puan masak macam biasa, blend tumis, jadi. Cuma dia tak dapat jadi macam ni lah. Ya? Ini kena rajin sikit lah. Kalau yang malas tu, tak dapatlah dia nak menolong. Okey, dah cantik dah ni. Saya nak masuk semua rempah yang ada ni. Okey, saya masukkan semua. Api dah kecilkan dulu. Sehingga semua dah berarut, dah rata dengan rempahnya. Baru kita nak besarkan api. Okey, kita nak masukkan sedikit air supaya rempah kita tadi tu masak. Puan nak bancuh boleh, tak nak bancuh boleh. Okey, kita sekejap Saya nak masukkan tomato paste ataupun tomato puri. So, kita kacau dulu sekejap. Saya masuk garam dulu ya. Okey, ada yang tanya Kak Zaida, puro kalau guna sos tomato boleh tak? Sos Tomato. Dia nak ganti dengan tomato puri. Boleh je lah. Kak Zaida kata boleh. Memanglah boleh. Tapi dia jadi bau tomato sos lah. Tomato puri dia tak ada bau. Kalau you tumis dia tak ada bau, tapi didatangkan masam. Tomato sos dia ada bau, dia ada cuka semua kat dalam tu. Jadi bila dia masak, dia jadi pekat lain sikit. Tu tomato sos. Tak ada masalah. Goreng masak tapi tidak garing. Kalau untuk daging kena rebus dulu ya. Kalau masak daging kena rebus lah ni. Okey, saya nak masukkan sikit air supaya dia berkuah sedikit. Ya. Okey, dah nak siap dah lauk kita. Alhamdulillah dah pun siap resipi kita hari ini, iaitu ayam tomato gajus buat tetamu Kak Zaida. Untuk perempuan di luar sana, selamat mencuba.